Ada tak dekat sini kawan-kawan, family atau kenalan yang birthday nak dekat, suka pakai eyeliner, suka pakai makeup? Betul ke betul bila kita nak bagi hadiah dekat orang, kita happy bila dia pakai apa yang kita bagi? Cuba awak bagi eyeliner yang saya pakai ni. Semua orang tahu eyeliner saya memang tak murah. Dia bekas cantik. Dia punya kotak cantik kan puan? Okey, masuk dekat sini. Okey, masuk remover dia juga. Cantik kan sayang? Okey, bekas cantik, eyeliner pun cantik, ada bag macam ni nak jadikan hadiah. Kita bagi, kita rasa happy, dia dapat, dia rasa puas hati. Sebab apa? Sebab dia tahu ini bukan murah dan eyeliner saya is high quality eyeliner. Orang pakai tak pedih, tak merah, tak gatal. Bila pakai sekali jalan dah pekat. Macam mana awak selalu pakai eyeliner high end, tapi yang ni lagi bagus sebab awak boleh bawa solat. Pastikan awak wuduk, awak pakai eyeliner dengan cara yang betul, insya-Allah boleh bawa solat. Cumanya nanti bila awak nak wuduk, kena remove sebab eyeliner saya sangat anti badai, tahan lama, boleh pakai sampai ke malam. Kalau orang dapat ni, sonok tak dia? Okey, semoga saya dapat bantu. Happy birthday, cakap dengan dia.